Okey, sekarang 9.23 pagi. Kita baru nak keluar ni. Hari ni bawa berapa ni? Aduh, kabut tak cari. Ni pun tak boleh nak ni. Masih apa tu? 6 blok lagi ni. Aduh, nak WhatsApp ke mana? Ui, 85. Oh, panas ni. WhatsApp ni. Aduh, nak nampak dia nolong nak WhatsApp tak boleh. Hari ni 85, puasa 56, biasa 29 COD. Dah lah apa tu WhatsApp ni. Tak tahulah berapa Dex. Hari ni dah laku campak hari ni. Esok hantar sana. Esok cuti. Hari ni kerja. Panas ni 29 darjah dah. Kejap je ni 29 darjah ni. Pusing sampai apa tu Mis Panggan ni kejap ni. Ada orang rumah pergi ambil kunci. Kunci tinggal dalam kereta. Dia nak keluar. Kunci apa tu rumah. Malah saya bawa kunci saya pergi apa masjid. Dia pun bawa tapi dia tinggal dalam kereta. Dia tinggal dalam kereta dekat belakang. Aduh. Jeng. Oh, jam dah. Nak jalan tak jam dekat apa tu lembaga bandingan tu kalau tak. Jam sini boleh duduk menahan orang depan ni. Dan kalau dia depan dekat ni dekat lembaga padi sebelum Plaza WL ni, ambil kanan dah. Sibuk lah. Tanilah dia nak menahan apa semua. Macam sibuk ni. Siapa-siapa yang potong apa terus ikut siring tu kiri jalan apa traffic light tu memang kena. Duduk menunggu lah je. Tidak menunggu dah sana tu. Sebelum Seleko masuk Plaza WL dia dah menunggu dah. Gajah putih apa? Kuda putih. Bukan gajah putih, kuda putih. Kalau kampung panggil kuda putih. Okey, kita masuk ke bypass Pejana ni. Bahkan jalan lorong di PKK ke Kingfisher Sulaman. Banyak apa COD sini ni. Aduh, masalahnya aku nak WhatsApp tak boleh ni. Call je lah. Sekali call tak dapat terus cancel. Banyak sangat ni. Kita call je. 2 kali call ke 3 kali call ke, tengoklah. Tak dapat terus cancel. Tak payah kita nak sibuk-sibuk tunggu buang masa. Hari ni Jumaat lagi ni. Hari ni nak pergi solat Jumaat di mana ni? Tak boleh, rasa tak sempat nak pergi di apa tu di ADM ni. Rasa solat Jumaat dekat Lokop kot. Banyak juga ni orang sini.